Kau sembuh. Kau percayalah, kata dia gajah betina. Tak payahlah kau cakap macam tu. Kau akan sembuh. Aku akan pastikan yang kau sembuh, kata gajah betina. Gajah jantan ni, dia sayang sahabat dia. Dia berat nak tinggalkan sahabat dia. Salah satu sahabat dia, dia nak tinggalkan sahabat dia seorang-seorang, seekor-sekor dekat dunia ni. Kalau kita sebagai manusia pun akan ada perasaan sedih kalau kita nak tinggalkan pasangan kita ke, ataupun kawan-kawan kita, sahabat kita. Dan gajah betina pula, ya tentulah dia akan sedih sebab dia akan tinggal seorang-seorang. Maka dia nak pastikan gajah jantan ni akan sihat. Tapi nak dijadikan cerita, semua ni dah ditentukan. Tibalah satu pagi yang agak suram dan sedih. Gajah jantan menghembuskan nafas dia yang terakhir dan gajah jantan ni mati. Maka gajah betina tinggallah bersendirian dengan dalam keadaan yang sedih, duka, dalam keadaan sunyi. Gajah betina ni, dia punya tahap sedih, tahap duka dia, sehingga dia tak nak makan berhari-hari. Sejak daripada gajah jantan tu mati, dia dah tak makan dah. Dia dah tak makan, dia dah tak minum. Dia hanya duduk di sebelah gajah jantan sahaja. Dia hanya duduk diam dan meratap. Penduduk kampung hanya lalu tengok. Penduduk kampung tak beranilah nak dekat sebab gajah betina tu ada. Kalau kita nak tanam pun, yalah sebab ada gajah betina tu kan, takut benda berlaku yang tidak elok kan. So penduduk kampung hanya tengok kan, tapi mereka cuba ikhtiar lah sebab tak nak bau bangkai kan. Biar lama-lama sebab gajah ni bukannya benda kecil. Dalam pada masa yang sama, penduduk kampung ni pun dia macam susah hati lah mereka kan. Sebabnya gajah betina ni tak nak menganjak sikit pun. Dia tetap ada kat sebelah gajah jantan. Mereka cuba cari jalan macam mana kita nak pindah ataupun kita nak tanam mayat gajah jantan ni lah, bangkai gajah jantan ni kan. Sebabnya gajah betina setia ada kat situ kan. Dia jaga sahabat dia. Maka sejak daripada gajah jantan mati, gajah betina ni dah tak makan, dah tak minum. Bila hari dah berlalu, selang 2-3-4 hari, nak dikatakan persahabatan ni, gajah betina ni pun menghembuskan nafas yang terakhir. Gajah betina ni pun mati dan semadinya di sebelah gajah jantan. Maka dua-dua ekor gajah ni tadi matilah sebagai sahabat baik. Begitulah kisah setia kawan dua ekor gajah yang tidak mahu berpisah hingga akhir hayat.